Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Keputusan kerajaan untuk menaikkan gaji penjawat awam yang dilaksanakan secara berperingkat sejak tahun lalu termasuk kepada hakim tahun ini bukan atas desakan kekitangan awam. Sebaliknya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia dibuat kerana ada keperluan selepas kali terakhir kenaikan tahunan gaji penjawat awam berlaku sekurang-kurangnya 10 tahun lalu. Selain penjawat awam yang akan menerima penyelarasan gaji, pesara perkhidmatan awam juga turut akan menerima pelarasan pencen mulai 22 Januari selaras pelaksanaan fasa 2 Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelarasan itu menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap pesara yang pernah menyumbang kepada pembangunan negara serta pembentukan negara bangsa. Kerajaan tidak pernah meminggirkan pesara daripada sistem perkhidmatan awam. Mereka tetap disantuni dan diberi perhatian, dan pelarasan pencen ini adalah sebahagian daripada komitmen tersebut. Lebih 950,000 pesara perkhidmatan awam bakal menikmati pelarasan pencen fasa 2 di bawah sistem saraan perkhidmatan awam SSPA pada 1 Januari 2026. Pesara dan penerima pencen akan menerima pelarasan pencen seiring dengan kenaikan peratusan yang diterima penjawat awam yang masih berkhidmat dengan pegawai kumpulan pelaksana dan kumpulan pengurusan dan profesional menerima pelarasan gaji berpasa iaitu 8% bagi fasa 1 pada Disember 2024 dan 7% untuk fasa 2 pada Januari 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan juga bahawa pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bersara sebelum Januari 2013 juga akan menerima pelarasan kedua sebanyak 7% sejajar dengan usaha meningkatkan kebajikan pesara dan penerima pencen.